bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Cik Alia, masuk bilik saya sekarang. Ya puan, ada apa? Sudah duduk Cik Alia. Saya ni untuk tengok laporan-laporan yang ada. Jualan kita makin turun Cik Alia, sebanyak 20% pula tu. Macam mana nak jelaskan pada bos besar minggu depan? Saya rasa salah satu sebabnya sebab kita ni masih guna cara lama. Pesaing semua dah guna AI. Dari urus pelanggan sampai buat promosi pun automatik. Kan betul juga. Kita ni semua guna manual. Nak kira data pun ambil masa berjam-jam. Patutlah lambat nak buat keputusan. Kan? Cuba bayangkan kalau staff kita tahu guna AI. Boleh buat analisis pelanggan, buat iklan ikut sasaran, siap boleh jimat masa dan tenaga. Idea bagus tu Cik Alia. Tapi macam mana nak mula? Tak semua pekerja kita tahu pasal teknologi AI ni. Senang je, kita hantar staff pergi latihan AI. Ada banyak program sekarang, malah ada yang tak ada kerajaan. Bila mereka dah mahir, barulah kita boleh guna AI sepenuhnya dalam kerja harian. Menarik tu. Kalau semua staff dapat belajar guna AI, kerja kita jadi lebih cepat dan syarikat pun boleh bangkit semula. Exactly, kita kena ikut perkembangan zaman. Kalau tak, memang tenggelamlah dengan pesaing yang lebih canggih. Baiklah, saya setuju. Nanti kita sediakan proposal dan bentang kepada bos besar. Harap-harap dia setuju lah Yun. InsyaAllah dia setuju. Sebab ini bukan sekadar latihan. Ini pelaburan untuk masa depan syarikat. Setuju sangat. Okey, jom kita mulakan plan misi AI untuk semua. Misi AI, saya suka bunyi tu. Cik Alia, maaf ganggu ya. Tapi saya dah tengok senarai pekerja yang bakal kita hantar ke latihan. Tapi yang saya perasan, kebanyakan mereka tak ada langsung asas AI. Betul ke kita nak hantar juga? Betul puan, memang kebanyakan staf kita belum pernah belajar tentang AI. Tapi sebab itulah kita nak hantar mereka supaya mereka dapat asas yang betul dari awal. Saya risau juga kalau mereka susah nak ikut. AI ni bukannya senang. Ada yang masih terkikir guna Excel pun ada. Saya faham, tapi latihan yang kita pilih ni memang direka untuk peringkat asas. Ia ajar konsep mudah dahulu, macam apa itu AI, cara automasi tugas dan macam mana guna alat mudah seperti ChatGPT atau analisis data AI. Oh, kalau macam tu baguslah. Tapi saya nak tahu juga dari segi data kemahiran staff, siapa yang lebih sesuai untuk pergi dulu? Saya dah buat semakan berdasarkan rekod HR, staf dari Jabatan Pemasaran dan Operasi paling perlukan latihan dulu. Mereka selalu berurusan dengan data dan pelanggan. Jadi, kalau mereka fahami AI, kerja akan lebih cepat dan efisien. Logik juga tu. Lepas mereka habis latihan, boleh jadi mentor pada staf lain pula kan? Ya betul, kita buat secara berperingkat. Bila mereka dah mahir, barulah kita kembangkan ke jabatan lain. Ini cara yang paling praktikal. Baiklah, saya setuju dengan perancangan itu. Walaupun mereka belum ada kemahiran AI sekarang, tak bermakna mereka tak boleh belajar. Tepat sekali, semua boleh belajar kalau diberi peluang. Dengan latihan ni, saya yakin staf kita boleh berubah dari zero ke hero dalam teknologi AI. Zero ke hero, saya suka tu. Okeylah Cik Alia, teruskan dengan perancangan. Kita mula langkah pertama ke arah syarikat pintar. Baik puan, kita buktikan yang syarikat kita juga mampu maju dengan teknologi. Selamat pagi Cik Azimah dan Cik Ripana. Maaf ganggu masa kalian berdua. Okey semua, terima kasih sebab hadir mesyuarat ringkas ini. Saya nak maklumkan yang pihak syarikat akan menghantar semua staf ke latihan berkaitan kecerdasan buatan AI dalam masa terdekat. Latihan AI, kenapa tiba-tiba nak buat latihan tu puan? Sebenarnya, ini sebahagian daripada inisiatif syarikat untuk persediaan masa depan. Sekarang, banyak kerja dah mula guna teknologi automasi dan AI. Kalau kita tak bersedia,
kerja kita mungkin akan digantikan mesin satu hari nanti. Maksud Puan, AI boleh ambil alih kerja kami ke? Bukan ambil alih sepenuhnya, tapi AI boleh bantu kita buat kerja dengan lebih cepat dan efisien. Sebab tu latihan penting supaya semua staf tahu cara guna teknologi dengan cara betul dan boleh sesuaikan diri dengan perubahan. Oh, jadi latihan ni untuk tambah kemahiran kat Mula? Betul, latihan ini bukan untuk kurangkan pekerja, tapi untuk tingkatkan kemahiran semua staf supaya kekal relevan dalam industri. Kita nak pastikan bila tiba masa teknologi AI digunakan sepenuhnya, staf kita dah bersedia dan yakin guna sistem tu. Baiklah Puan, kami setuju. Harap lepas latihan nanti kami lebih faham dan lebih berjaya dalam kejadian. Bagus, syarikat sangat hargai semangat semua. Dengan latihan ni, kita bukan sahaja tingkatkan kemahiran, tapi juga buka peluang baru untuk kenaikan pangkat dan produktiviti. Saya harap semua beri komitmen sepenuhnya nanti ya. Baik Puan. Kira senang tak kita nak? Rasa senang juga. Selamat pagi semua. Sudah datang ini nak pengetahuan. Macam mana lepas latihan ni minggu lepas? Semua okey? Selamat pagi Puan. Latihan ni memang banyak bantu saya faham cara guna sistem baru ni. Sekarang kerja jadi lebih cepat dan teratur. Betul Puan. Dulu kan ada orang nak analisis data pelanggan, tapi lepas guna sistem AI ni, hasilnya mesti adalah berapa minit saja. Oh, bagus. Itu memang tujuan utama. Latihan ni supaya kita boleh guna teknologi untuk tingkatkan produktiviti dan juga kurangkan beban kerja manual. Saya pun perasan perubahan tu Puan. Staf lebih yakin guna sistem automasi dan kerja mereka lebih tersusun. Cuma ada beberapa yang masih perlukan bimbingan tambahan. Itu bukan biasa. Saya akan ajar sesi latihan susulan untuk staf yang perlukan masa tambahan. Yang penting, kita semua terus belajar dan tak berhenti tingkatkan kemahiran. Puan, latihan ni cukup bagi semangat baru dekat kami. Rasa lebih yakin nak guna teknologi dan lebih faham kenapa syarikat buat perubahan ini. Saya gembira dengan itu. Ingat ya, tujuan utama latihan AI ini bukan agar kita manusia dengan mesin, tapi nak gabungkan keberadaan manusia dengan kelebihan teknologi. Kalau kita kekal belajar, kita akan terus relevan dan berdiri dalam syarikat ini. Terima kasih Puan sebab ambil berat tentang kemahiran kami. Kami akan terus utama dan berkait dengan sistem baru ini. Sama-sama, saya bangga dengan komitmen semua. Teruskan proses baik ini dan saya akan lakukan seterusnya kepada pihak pengurusan. Tujuan efisien untuk program kami adalah pertama, jurutera AI engineer atau machine learning engineer. Tujuan utamanya ialah membangunkan dan melatih sistem AI untuk membantu syarikat menyelesaikan masalah. Kedua, saintis data. Tujuan utamanya ialah menukar data syarikat kepada maklumat dan ramalan yang berguna. Ketiga pula ialah penganalisis data. Tujuan utamanya ialah membantu syarikat memahami data melalui laporan dan carta. Seterusnya, pengurus produk AI. Tujuan utamanya merancang dan mengurus produk atau perkhidmatan yang menggunakan AI. Job specification mempunyai kami pula. Yang pertama, jurutera AI dan pembelajaran mesin. Membangunkan dan melaksanakan model dan algoritma pembelajaran mesin. Yang kedua, saintis data. Menganalisis data besar untuk mengenal pasti corak dan pendagan menggunakan kaedah statistik dan teknik pembelajaran mesin. Yang ketiga, pengurus produk AI. Mengurus kitaran hayat produk berasaskan AI dari konsep hingga pelancaran. Yang keempat, saintis penyelidikan AI. Menjalankan penyelidikan canggih dalam bidang AI, membangunkan algoritma, model atau teknik baru. Yang kelima, pakar etika AI. Memastikan algoritma dan model AI adalah beretika, telus dan adil. Okey, kesimpulannya pula, melalui integrasi teknologi AI bersama JD dan JS yang teratur, syarikat lebih bersedia menghadapi cabaran di masa hadapan. Sekian, terima kasih.